Ni nak pesan, jangan buat lawak-lawak, jangan nak perli-perli, jangan nak buat benda tu macam kelakar, nak normalizekan. Baik anak lelaki, baik anak perempuan. Dengar dengar. Ni aunty nak marah ni. Aku dah cegil mata ni. Kalau mak kau tak marah, aku marah. Nak cakap bukan apa, nak dekat raya. Lagi berapa hari nak dekat raya, tak kisahlah. Jatuh pada Jumaat ke, jatuh pada Sabtu ke, tak kisah. Sekarang nak bagi tahu, they have no joke like, oh, mak saya ingat ada orang raya dekat tandas, sebab tu dia suruh cuci tandas. Mak saya ingat ada orang beraya nanti makan dekat longkang, sebab tu dia suruh cuci longkang. Mak saya ingat ada orang makan dekat belakang rumah, sebab tu dia cuci kat belakang rumah, dekat bumbung, dekat dengan mana? Tangga, dekat mana? Atas almari, dekat bilik engkau, bawah katil engkau. Aku tak kisah, aku tak nak dengar pun kau buat lawak-lawak benda macam ni. Ya? Kalau sekali-sekala tu boleh lawak, tapi kita ni, culture kita ni Islam kan? Muslim kan? Kita Malaysian kan? Kita cakap Malaysia kan? Sebab bukan apa, kita mementingkan kebersihan. Fahami tak? Ya? Jangan buat lawak-lawak macam tu tau. Jangan nak perli-perli mak engkau tau. Ya? Sebab apa? Mak engkau, dia suruh engkau buat kerja. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya Allah, dapat seorang dua anak macam ni bagus. Bagus. Engkau dah buat mak engkau buat, engkau tak cakap banyak, engkau buat. Alhamdulillah. Saya doakan orang-orang yang macam ni, mak dia suruh zap, dia terus buat. Kau sebab itulah kau punya rezeki lancar, cita-cita kau tercapai, result kau selalu dapat straight A, kau dapat boyfriend pun handsome, kaya-kaya, baik, kau dapat jodoh pun nanti baik. Kau itu sebab apa? Kau tak cakap banyak, mak kau suruh pok kau terus buat. Ya, baik lelaki, kau pun sama. Kau ingat jangan aku tak cakap pasal perempuan, aku cakap lelaki dengan perempuan. Lelaki dengan perempuan sama, anak lelaki terutama sekali. Engkau kalau mak kau suruh buat, kau cuci je. Mak kau suruh buat itu, mak kau tak suruh kau masak pun, senang. Kalau kau tak buat, kau jangan cakap, kau jangan terkejut nanti, kau nanti akan datang nanti, kau dapat bini pemalas, malas mandi, malas masak, bau kepam. Kau nak macam tu? Kalau dah kau sendiri pun pemalas, dapatlah bini macam tu, hadaplah sampailah kau ke jannah lah macam tu. Lepas tu nak komplain, bini saya malas, bini saya malas. Engkau dah pemalas, macam mana engkau nak mendidik dia kalau engkau tak memukul tanggungjawab? Cakap banyak. Jadi saya dekat sini, saya tak marah. Tapi saya geram tahu tak? Ini nampak tak tali pinggang askar ni? Kau jangan sampai aku bantai kau dengan tali pinggang ni. Yang saya sekarang ni tak suka, yang jenis buat lawak-lawak, mak suruh pergi cuci toilet, macamlah orang nak makan beraya dekat toilet atas, toilet apa, bilik air, toilet kat bawah kan ada untuk tetamu. You know what? Kalau mak kau tak suruh, memang ya aku tahu